Kita kenang budi Ayahanda Mahathir, kita tak kata Amin yang baik, kita kata baik, tetapi banyak kesilapan yang sangat besar yang dilakukan yang membawa kepada perpecahan ummah hari ini. Bagi saya berpunca daripada Ayahanda Mahathir juga. Itu saya letakkan kesalahan di bahu dia, kerana dia yang menghalalkan segala perpecahan ini berlaku dengan lebih goyak rabak lagi lah. Itu boleh saya katakan. Jadi sebab itu saya hilang penghormatan kepada Ayahanda. Berlakunya isu video semburat Azmin. Bagi saya selama 25 tahun saya menganjur Ayahanda Mahathir. Tetapi bila isu semburit Azmin keluar, Dr. Mahathir try to cover up, di situ saya hilang penghormatan. Kalau kau satu orang tua, kau satu pemimpin yang hebat, mengapa kau harus menghalalkan cara? Kau tahu siapa itu Azmin Ali. Satu masa kau higit Ibrahim ke penjara. Satu masa kau kata sepeliwat, not fit to be the next future leader. Tapi hari ini apa yang kau cakap? Kau ludah, kau jilat balik. Kau lantik Azmin jadi Menteri Ekonomi. Apa jadi? Meling bala itu, kifarah itu atas kepala dia sendiri. Kerana dia menghalalkan orang macam Azmin di dalam kabinet. Cakap personally dengan Dr. Mahathir, saya kata jangan percaya Anwar dan Azmin. Tak apa, tu cerita lama, Tok Sadok. Saya lebih kenal abang saya siapa. Saya lebih kenal. Kenapa saya against Azmin for the past 20 years? Kerana saya lebih kenal. Adakah dia layak berada di situ atau tidak layak? Tetapi Dr. Mahathir ini kerana penuh dengan arrogant, sombongan. Apa yang kita cakap dia tak nak dengar. Tapi hari ini Tuhan tunjuk anak emas dia, anak angkat dia, akhirnya tikar dia balik. Tuhan nak tunjuk. Kau sanjung lagi mat bontot, kau sanjung lagi peliwat. Kau sanjung. Kau bawa lah peliwat masuk jadi Menteri Ekonomi. Akhirnya Menteri Ekonomi itu tikam kau balik. Wah, bila Dr. Mahathir heret Azmin masuk dalam, banyaklah beruk-beruk cyber terus sifat ni semua. Wah, Azmin bakal PM 8 sokong. Patut bila Perdana Menteri kita tegur. Kalau kita sayang kita tegur, bukan kita lagi kipas apa yang tak betul kita kata betul. Bala tu akan semua. Ini yang berlaku Dr. Mahathir. Kerana dia menghalalkan Azmin dalam kabinet dia, akhirnya dengan dia sekali melingkup. Harap dia ambil iktibar lah. Kali jangan dia campurkan dalam kepimpinan segala najis, segala yang kotor dengan yang bersih. Tak boleh. Kita nak jadi pemimpin ni, kita pilih dua. Kita nak jadi setan terus. Kalau kita nak jadi baik, kita jadi baik terus. Kita tak payah nak drama, depan cakap lain, belakang cakap lain, lepas tu buat lain. Jangan. Kalau kita kata benda tu peliwat, tak layak pemimpin, sama pun. Jangan kau anak angkat emas kau boleh. Tak boleh cara begitu. Itu menipu diri sendiri. Tak boleh. Saya, walaupun Azmin tu abang saya, abang kandung saya, tapi saya tak boleh terima. Dan kenapa Mahathir menghalalkan cara? Semenjak dia menghalalkan Azmin dalam isu semburit Azmin, saya hilang penghormatan saya kepada Dr. Mahathir. Terus terang saya kata. Dan saya back up. Dan saya insya-Allah kalau diizinkan Allah, saya akan tengok apa dalam PRU 15 nanti. Kalau masa sempat, tak tahulah, saya tahu bila Tan Sri Muhyiddin akan end kesempatan, saya akan tawarkan diri. Itu saja.